Jom kita buat laksa Johor. Untuk bahan kisar A, kisarkan nada kering yang dah direbus, bawang merah, bawang putih, halia, lengkuas, kunyit, belacan dan juga air secukupnya. Kisar halus. Kisarkan bahan B pula, masukkan ikan kembung dan juga udang yang dah direbus dan disimpan air rebusannya dan masukkan air secukupnya. Kisar halus. Panaskan minyak masak saji, masukkan serai, bahan kisar A, rempah kari daging, kacang sebati dan biarkan sehingga pecah minyak. Masukkan daun kesum, bahan kisar B dan juga air rebusan ikan dan udang. Masukkan asam keping, udang kering, ikan kurau kering, gula, perasa, garam bunuh Himalaya saji, santan kelapa saji. Itu je, biarkan mendidih dan dah siap dah laksa Johor. Mudah kan? Boleh cuba nanti tau.